Okey, first ambil 4 ulas bawang putih, Alright, Rohingya putih. 3 cili padi kita chop. Alright, cili bedi. Kenapa bedi? Sebab dia hot, I like. Tumis dengan 1 sudu butter. Tak, semalam elok je kuali ni. Ni apa pasal tiba-tiba tak boleh tegak ni? Ni aku bengak ni. Never mind lah, masukkan butter. Cairkan jap. Lepas tu, tengok tu. Lepas tu tumis bahan-bahan tadi. Kita masukkan 2 tangkai daun kari. Bang, kebetulan aku jumpa daun 5 purut dalam teh sejuk ni. Tak nak dia mati sia-sia aku pakai. Boleh ke? Kita tambahkan setengah tin susu cair. Alright, susu cair. Ni kita masukkan sikit cube pati ayam. Alright, pati ikan bilis. Tambah setengah susu pekat Alright, susu pekat ada. dengan 2 keping cheese. Segenggam mozzarella Rito. Bapak mahal siap sepaket ni. Nasib baik boleh beli pakai IC. Lepas tu pergi supermarket cari ni roti mantau mini. Time ni aku dah kat Lotus dah nak beli. Lepas tu baru aku teringat roti garuk pelik itu adunan dia ada lagi. Tak nak bazir aku kukus je. Sebab mantau tu kan roti kukus. Tak apa ke? Goreng sampai golden brown macam ni. Alright, goreng sampai golden brown. Zup zap. Dah siap. Sama tak roti aku? Jom rasa dari 1 sampai 10. Alhamdulillah wa syukurillah. Serius bang, sedap gila. Walaupun kuah ni kosong tak ada ayam, tapi rasa dia sedap tau. Lebih better daripada kuih pepper malam. 5/5. Okay, thank you.